Orang tua mesti kena jaga, orang tua mesti kena cek tengok dalam beg budak-budak, dalam beg kanak-kanak masa sekarang, duk jadi wera masalah ni ada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela Sansan Masa ya sikat. Hari ni saya nak khabar, hari ni saya nak lari. Hari ni saya nak sapa di segi orang tua kena jaga anak-anak, kena jaga budak-budak ada aku. Iaitu ada jenis tepung, iaitu ada jenis satu orang panggil ubat cukamlang. Bagi orang tua hak letih, hak tak gerak, ada segi duk kerja berat, kerja apa kat sana tu, budak mek jadi tepung. Ni masalah ni. Budak mek jadi tepung, mek makan dia kat sana tu. Wak wi budak kat sana ni cak masuk hospital. Ni jadi viral lah masa sekarang ni. Rupa lagu ni lah. Rupa lagu ni kalau rasa ada dalam beg anak kita, kalau rasa anak kita duk mek makan, larilah. Tak padan dengan budak. Iaitu orang panggil pong tecung. Repong Indo. Ada segi nama dia kat sana tu. Kalau rupa lagu ni duduk dalam beg atau anak kita duk makan, duk minum kat sana tu, lari jangan dimakan dia kak. Sebab ni bahaya. Kalau budak kat sana tu makan catung tu orang panggil ten fit cangwa. Di segi catung kat sana tu. Nak ya budak kat sana tu kena masuk hospital. Ni nak ya duk jadi wera masa sekarang. Budak tu kita kena jaga, kita kena beringat dia kak. Di segi orang tua masa sekarang tak ada duk kerja kat tu kat ni, atau anak budak kat sana tu duduk dengan tok ko, duduk dengan adik kakak ko, pakak jaga, pakak cek lah dia kak. We tahu sama rata kata tepung lagu ni jangan we anak kita makan, jangan we anak kita minum. Hodok kena iaitu orang panggil pong Indo. Jaga rupa lagu ni jangan sama sekali we anak kita makan dia kak. Dia tahu dah pakak sebar, pakak cek lah. We tahu sama rata we fakta tu jaga anak cucu kita. We selamat dengan benar pelik-pelik gini ada kak. InsyaAllah.